Pasal malam. Ada dah sikit duit. Duit pun bukan duit palsu. Duit. Tak ada conteng, okey. Alah, ayam goreng. Tu ayam goreng. Bang, ayam goreng. 2 lah. Okey, dah siap nak. Okey. Terima kasih bang. Berapa bang? RM7 Okey. bang. Duit dia. Okey, terima kasih. Tangan ada ukuk lah. Alamak, macam mana? Nak kasi anak makan ayam goreng ni ke? Pakcik tu berniaga. Isap ukuk lah. Kadang-kadang kita ni tak perasan kan? Peniaga-peniaga pun lain kali jagalah kebersihan. Yang isap ukuk tu janganlah isap ukuk sambil memasak. Boleh memberi kesan kepada pengguna. Terutama anak-anak. Alamak, ni kena buang lah ni.